Ada bau orang jalan rumah. Panu. Alat tu dunia. Kemana dari orang itu? Sepandai guys, feeling good. Ini dia. Galuk-galuk ko lama mengopi lawannya wong. Sekali hujan aku kan. Kopi juga orang. Ay, santiang bana. Ay, pas bana mari sore ya. Besok ni, tengok kopi besok lu. Ngano pa jos ku ko. Baik. Nampak dah. Bangun ni. Duduk ni. Di mana kau duduk? Singkul lah saya manja singkul ya. Banyak ni kayak muniang mah. Kumuh ah doi. Duduk sekolah ya. Itu apa? Duduk lah. Ngano no? Aduh kerajo ada muniang. Ha? Aduh kerajo. Oh dia di rumah ni. Punya rumah. Anu kada jual lai. Iya. Ini apa? Ha? Ini apa? Sama. Kamu patut lah. Tujuan muniang mari kau. Aduh dah tu yang. Nak alik ngungan saya ni. Lah tak bayang ada muniang. Muniang kamari mah, kamanandeh rumah aku sih kau mah. Manandih ba lo sekali-sekali sahabat ku kasih ko nya. Manandih lo kecil mah. Nak basun ke lai lu ba aku lah. Lah minum muniang Ku indah orang tiba siku. Ka manandih muniang ku. Mulu dia tu ya guys. Pas bana mah muniang. Muniang ni kopi je muniang ni nak. Awak ayo ada rencana akan buka usaha kopi muniang. Kadai untuk minuman gua, untuk minuman. Dari kopi ke bahan muniang. Jadi awak cebon ke muniang lu. Muniang orang pertama mah mencebu Padi lah. Itu bayo kau, bel ya. Bel lah. Nanti ngina nangek. Anak sedang-sedang saja. Sedang saja. Tunggu sko muniang. Dik. Goreng lupa ni. Dik. Kawan ni rumah. Lai ko kawan mana? Ganti kawan ni dulu. Kamu pajak ko may kopi lele ke sawana pajak. Kamu bana bala kopi juga. Lama muniang. Lama. Ai dahulu rumah balik dulu jemput dia. Patut lah lama tak. Iya. Kau kopi namanya minta dia. Pinyo ko. Ya. Cubalah cok lah muniang. Lama lah nyo. Yo kicok lah. Kopi buatan sahabat terbaik nama. Ini yang kalau ada mau ya lah, mak uji-uji dia mah. Sahabat lah, ko lah. Tu kopi tu racikan dan seorang tu mah. Dalam mak sesuai ni. Tu ada yang buka usaha. Tu munya testing pertama itu mah. Ini yang mencuba baru tu nya. Ko lai lama kopi rumah jodoh. Tapi aduh seketik aduh rasa-rasa tu. Ko baru sekali ko dan cuba kopi model ko rasa nyo. Tara banyak kopi yang cuba ka, ko rasa tu nyo. Unik rasa agak rasa-rasa tu rasa itu. Payah diungkapkan pakai kata-kata tu. Mau kopi terbit dari aku. Muniang tahu kopi luwak nak. Lain. Dan terinspirasi dari itu tuh mah, dari kopi luwak tu. Tapi dan lagi inovasi yang berbeda setiap. Namanya kopi anjiang. Unik namanya doi. Aku bisa lagi namanya itu tuh. Tapi binatang yang pakai nak luwak tu. Binatang peliharaan dan seorang. Anjiang dan tu. Salah nang doi. Masa you anjing dia kan kopi? Yo awalnya pertama nak namu nyo makan kopi dulu. Tapi dan campur jo nasi. Campur jo lo pala. Kadang lagi gulai sikit. Masuk kopi senang tu. Itulah nyo makan satu Itu kita makan nyo kopi tu langsung. Masuk dalam badan
So dalam badannya itu nyoba ada bilik guys. Di sinan dan beli dan jamu. Dan jamu ditumbuk lo lah. Tumbuk tu kayak tadi mah, tumbuk kopi tu. Iku angka membunuh dia nang kok. Kamu racun dia nang. Itu nak kopi namanya itu loh. Itu ciri anjing mah. Batu niang. Berarti cacik balu kopi deh gua. Supaya itu dia membuat. Wah. Antum bola seorang untuk kopi nang buat tu. Ciri anjing kita Den. Jika dun sana sarang banyak pikiran, jika dun sana sarang buta